Awak tahu tak apa itu ChatGPT? Tahu? Berapa kerap awak gunakan ChatGPT untuk siapkan tugasan awak? Sekali dua lah. Tapi 3 kali, tapi kalau aktiviti saya akan kerap dengar. Ini saya tanya, kalau awak gunakan ChatGPT, boleh tak saya nak tahu macam mana awak gunakan ChatGPT? Cara awak gunakan? Kita beritahu dia apa yang kita perlukan. Test file-file ataupun slide yang dah diberi oleh lecturer. Kita untuk buat short. Sekalikan dengan link ke ataupun dokumen ke supaya dia boleh olah benda tu buatkan kita lagi faham. Akan lebih bergantung pada ChatGPT untuk dapatkan jawapan. Tak boleh keluarkan ilmu yang baru based on pengetahuan dia. Sekarang dia dapat tu semuanya dapat dari AI lah. Percaya bulat-bulat, itulah kualiti yang student tu. Jangan guna, ban terus. Anggap ChatGPT itu lebih kepada tool, alat bantuan, bukan benda yang membantu kita untuk menyiapkan kerja. Dia membantu kita untuk memudahkan penyiapan kerja itu. Fikir dulu apa contoh-contoh keyword yang kaitan dengan topik yang dia nak tu lah. Type, dia akan tanya. Bukan tanya terus apa keyword untuk topik ini. Itu pendapat saya lah.